Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kembali untuk langkah yang kelima atau doa yang kelima, iaitu uh, ketakutan perjalanan ataupun melepaskan ketakutan dalam perjalanan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak pergi umrah ni, kita berjalan, betul tak? Kita jalan kaki, kita naik bas, kita naik kapal terbang. Dan naik kapal terbang ni bukan senang, tuan-tuan. Banyak orang, ada orang yang saya jumpa memang dia takut naik kapal terbang. Dan dia bimbang dengan penerbangan, dia bimbang dengan kesihatan, dia bimbang dengan keselamatan sepanjang perjalanan. Itu memang perkara biasa dalam kita bermusafir. Dan kita nak InsyaAllah kita cuba untuk kongsi, merawat doa. Kita nak kongsi doa bila keluar rumah, bila dalam perjalanan. Saya rasa semua orang dah hafal doa ni. Tapi saya nak bawa satu kisah bahawa doa yang akan dikongsi ini uh, dalam elakkan daripada segala ketakutan. Dia lebih kepada ketakutan lah. Jadi doa yang Nabi ajar ni, kita kena letakkan ketakutan kita ataupun kita serahkan ketakutan kita di tangan Allah. Jangan kita bawa sendiri. Jangan kita rasa kita takut seorang. Kita takut, kita yakin yang Allah bantu kita. Jadi meletakkan segala ketakutan tu di tangan Allah, bukan untuk dipukul sendirian. Dan selain daripada kita risau penerbangan, ada juga yang turut risau tentang kesihatan. Ya Allah, memang kita, subhanallah, kalau anda sebelum pergi umrah, rasa takut kan, rasa takut dengan takut tak mampu nak jalan dan sebagainya. Tapi kalau anda jumpa dengan orang yang baru balik daripada umrah, walaupun dia sakit, tapi dia akan katakan yang macam kat sana tu lain lah. Dekat sana tu insya-Allah ada kekuatan yang luar biasa. Itulah sebab jiwa tu dah bersih, jiwa tu dah damai dengan Allah SWT. Jadi sebab tu badan tu rasa ringan. Ah. So kita letakkan ketakutan kita ni itu di tangan Allah SWT dengan kita berdoa. Kita membuat macam daripada awal tadi, daripada pengenalan kita cerita bahawa doa itu adalah tali ikatan agar kita sentiasa sangka baik dengan Allah SWT. Menyambung jiwa manusia dengan nur ilahi. Itu adalah doa, tali hubungan, kan. So uh, ada juga ketakutan yang doa ini dia bersumberkan kisah bahawa based on this doa terdapat satu hadis bahawa Sayyidina Aisyah, peristiwa ifki ni, peristiwa tuduhan lah, di bawah Sayyidina Aisyah ni, isteri Rasulullah SAW, menerima kabar angin fitnah yang tersebar tanpa bukti yang meruntuhkan maruah Nabi SAW. Profesor Hamka menjadikan pengajaran iaitu sabar menghadapi tuduhan tanpa bukti. Kita ni dalam rumah tangga Nabi pun ada fitnah. Sayyidina Aisyah tu pernah dituduh ketika Nabi masih lagi hidup tau. Setelah Nabi wafat pun ada juga fitnah tu tersebut. Dan bila kita ditimpa fitnah, kita dituduh bukan-bukan, kita ingat kisah ni dan kita ingat doa ni. Sebab apa? Supaya kita dapat tenang, supaya kita dapat lepaskan, supaya kita tidak risau. Lagi-lagi kalau dia melibatkan maruah. Yang tuan-tuan dan puan-puan, maruah ni, ya Allah. Baik, kita akan pergi ke doanya. Kenapa doa ni sangat kuat ataupun sangat penting untuk masalah-masalah macam kabar angin, buruk sangka dan sebagainya. Supaya kita tenanglah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini hadis riwayat Abu Dawud. Allahumma inni a'udzubika minal hadami wa minat taradi wa minal gharaqi wal haraqi. Kita baca lagi sekali. Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa minat taradi wa minal gharaqi wa minal haraqi. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung daripada runtuhan, kebinasaan
tenggelam dan juga kebakaran. Jadi dia betul-betul doa untuk lindung daripada bencana alam lah. Bencana alam tu boleh jadi bencana dalam diri kita sendiri, bencana alam fizikal dan bencana eksternal. So ini kalau kita baca secara kasar, dia seperti bencana eksternal. Orang takut, yalah, rindung daripada keruntuhan, runtuh bangunan dan sebagainya, kebinasaan, tenggelam, gharaqi dan kebakaran. Oh Allah, semoga Allah lindung kita lah. Jadi kebinasaan, tenggelam, keruntuh, banyak digunakan dalam rumah tangga juga. Runtuh rumah tangga, kebinasa diri, dan tenggelam hanyut dalam nafsu, kebakaran, iman tu terbakar, jiwa tu terbakar dalam kan, panas, kemarahan. Jadi ini lebih kepada eksternal dan juga internal. Kita nak lindung daripada keruntuhan silaturahim, kan? Kebinasaan diri kita sendiri, tenggelam dalam hawa nafsu, kan? Kita dah iman dah habis. Kita tenggelam dengan hawa nafsu dan kebakaran, kemarahan. Uh, apa kita tak senang jiwa kita dengan orang. Dan kita minta Allah lepaskan semua ni. Dan baca doa ini pada malam sebelum berlepas dan lepaskan satu kebimbangan khusus yang selama ni anda pegang. Jadi kalau ada benda yang bimbang sangat, kita bimbang dengan hubungan, kita bimbang dengan rezeki, minta Allah lepaskan, lapangkan. Dan Nabi SAW dia ajar doa ini kepada Sayyidina Aisyah yang bimbang terhadap fitnah kapal angin tu. Jadi itu sesuatu yang besar lah, insyaAllah. Baik, itu yang kelima dan yang keenam untuk video akan datang kita akan bincang mengenai syukur. Jadi untuk menjadi tenang, jiwa yang tenang, sebelum kita melangkahkan kaki ke tanah suci, adakan sifat syukur, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.